Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot? Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita terima daripada negara mana? Ini 40 juta lur. インドネシア人の最大の方との違いはここがない。 Sebelumnya, Malaysia selalu sombong seolah negaranya akan baik-baik saja tanpa pekerja dari Indonesia, dan setelah ditinggal pekerja Indonesia dalam jumlah yang banyak, sekarang mereka merasa kehilangan pekerja yang berkualitas dan merasakan dampak langsung kekurangan tenaga kerja. Bahkan, mereka mulai mengeluhkan jumlah pekerja dari Bangla yang semakin banyak di Malaysia. Namun mereka bukan bekerja sebagai tenaga kerja kasar melainkan menjalankan bisnis ilegal. Tentu hal ini menimbulkan kerugian bagi warga lokal yang bisnis kecilnya tersaingi oleh para pendatang dari Bangla. Dan sekarang, para pekerja Indonesia lebih memilih pergi ke Korea atau Jepang. Bahkan di Jepang pekerja Indonesia sangat disukai oleh pimpinan di sana. Beginilah penyesalan dari warga Malaysia. Negara Malaysia kalau nggak ada warga asing, ekonominya lumpuh, tapi orang Malaysia nggak mau warga asing. Fakta daripada mana kamu petik kalau tak ada warga asing ekonomi Malaysia ni lumpuh. Tapi kalau betul lah warga asing yang mengembangkan ekonomi Malaysia ni, kenapa tak kembangkan ekonomi di negara sendiri ya? Tetap juga berpusu-pusu nak masuk ke Malaysia. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian? Kalau nak ambil pekerja asing pun, ini pendapat aku lah, jujur aku cakap, baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu, kalau boleh tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian, kajian. Aku ada kawan ramai tu orang Indonesia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang dah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500 ribu lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu, baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. Suka situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun, cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Okay. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Yeah. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun, ada tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang
pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay, sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi bekerja, susah. Okay, ditimbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun bekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Bukan keluar arahan dekat Volker daripada Bangladesh ni, mampu tak erti nak baca betul? Susah betul. Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okey. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah penat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat, tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk diorang. So kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh kita nak pakai pekerja Malaysia pun, tak perlu bagi semua, tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja, tapi tak ada yang berminat. Bukan masalah kita, diorang tak berminat untuk kerja sektor 3D sebab mungkin disebabkan kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran, cuaca selalu panas sebab dia bukan dalam suasana bekerja ni, bukan kira dalam yang tertutup, selalu yang terbuka. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan? Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. たださんのなんか特徴みたいな特性みたいな素があれば教えていただきたいなと思ったんですけど。僕昨日も送り出しの学校に行って面談したんです。20人ぐらい面談して18人は何のために日本語に行くのかって言ったら、もうお父さんお母さん兄弟にいい生活をさせたいからですって笑顔で、全然自分のためじゃないですね。やっぱり家族すごく大事にしてすごく優しい志なんですよ。これがいいところで、インドネシア人の最大の後の違いは怒らない。本当に怒らないんですよ。13年いて、やられた死ぬものいいぐらいじゃないかな。本当に怒らないですよ。イスラム教の人たちは本当に怒らないんですよね。日本にいるとすごい嫌な顔されたとか、いろんなクレームとか、世知辛いことすごい多いんですよね。でもね、インドネシア人全然世知辛くないです。何回同じことこれもう一回持ってきてって言っても、あーいっつってもう一回持ってきてくれるみたいな感じで、すごく優しいんですよね。とにかく人を重んじるんで、kerja kok ngene 40 juta lur. Kerja apa mas? Biasa terima ngene ya mas, seret 40 juta. Itulah penyesalan dari warga Malaysia setelah ditinggal oleh para pekerja dari Indonesia, namun penyesalan itu sudah terlambat. Para pekerja Indonesia sudah menemukan negara yang jauh lebih baik dari Malaysia. Dari segi fasilitas ataupun pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi daripada harus kembali lagi ke Malaysia. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.